Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Vios 1.5 G-Spec tahun 2007 auto modern dia. Okey, mari kita tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta India tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so hari ni ada hujan sikit lah. So tak apa. Kita pun nak bagi tahu I ada dapat satu kereta ini Vios lah. Baru masuk saja. Sekarang I buat video lah bagi tengok ini kereta condition dia. Ini yang G-Spec lah, tahun 2007 last model dia. So you boleh tengok dia mecat so okey lagi lah, cantik lagi. I pelan-pelan jalan satu round lah. Ini G-Spec, belakang ada T-Spec punya. Okay. So sekarang pelan-pelan jalan, bagi tengok kereta condition dia. Depan lampu semua sekali so okey lagi, semua cantik lagi kereta ni. Dia measurement so tengok macam ni pun okey juga, tak ada kena bicar apa, semua clear. Atas membom semua sekali cat dia pun okey juga. Okey, boleh nampak ni. Ini semua pakai yang original main lim lah. Dia pakai mesh size lah. I tengok dekat sini 195, 55, 15 enjin. Daya bunga pun banyak kau-kau lagi. Ada lagi dekat 80%, 70%. Okay, tengok dalam dia semua sekali pun okey juga. Tepi nampak ini dia megam semua sekali pun sama ada juga. Okay. So depan ni tayar okey. Depan tayar kurang lah, tinggal 10% macam ni sahaja. Okay. Dalam dia tutup kamu semua sekali pun ada juga. Okay. Kita tengok tepi sini. Sama depan tayar sama sebelah lah. Lebih kurang hingga 10% macam ni sahaja. Tutup cover semua sekali pun ada juga semua tak ada masalah apa, semua cantik lagi. Okey, kita tengok belakang. Belakang sama sebelah. Ada lagi dekat 80% tengoklah tayar dia. Okey. Tengok tepi gam semua sekali pun cantik juga. Belakang tutup cover semua sekali pun ada juga. Okey, so kita tengok sampai habis dekat luar. Sekarang kita nak tengok untuk dalam. Okey, kita buka tengok dalam. Okey, so kita tengok seat dia dulu. Nampak seat dia semua sekali. Cantik-cantik lagi lagi satu lupa cakap, ini kereta satu owner pakai sampai sekarang. Okey, nampaklah seat dia. Semua lawa-lawa lagi semua cantik lagi. Tepi-tepi papan dia pun sama juga semua pun cantik lagi. Tepi gam pun sama yang original sampai bawah boleh nampak juga. Okey. Tangan sama sekali pun boleh tengok tak ada kena banjir macam kereta ini kereta. Tengok tepi semua sekali. Nampak ini stiker. Ini semua sekali. Semua cantik lagi. Okey, so sekarang kita masuk dalam. Kita start tengok, bagi tengok ini kereta condition macam mana. Nanti kunci dekat main pocket. Ambil dulu. Okey. Okey. Kita masuk dalam. Sama juga dia nak scan, dia original. Ada lampu tak boleh start, nak scan dulu. Okey, boleh start. Okey, tutup dulu. Okey, so Lelo tutup dulu. Kita tengok mileage dia berapa. Mileage dia jalan original 210,692 km. Okey, so Lelo semua standard original. Buka aircon, aircon semua okey Toyota ni kita aircon memang sejuk ni. Okey. Tengok tepi airbag dia. Okey. Sini pun ada dua airbag. Sistem semua okey lagi. Tengok tanah atas semua cantik lagi. Belakang seat pun sama cantik-cantik juga. Nanti kita tengok belakang. So kita tengok depan dulu. Okey. Window dia so okey, tak ada masalah ni. Tengok. Window semua okey. Tengok tak? Semua boleh guna juga semua cantik-cantik juga Kereta ini pun sudah siap bersepakom. Ni nak label semua I boleh bagi tengok juga. Nampak semua sekali. Semua cantik-cantik juga ni kereta. Ini Vios, okey, first model ni. Okey, so kita tengok untuk belakang. Okey, kita tengok untuk belakang. Okey, nampak belakang seat dia semua sekali. Memang cun-cun lah. Memang cantik-cantik tengoklah. Tengok belakang semua sekali sama juga. Tepi-tepi sini papan dia semua okey, cantik juga. Sampai sini nampak ini gam sampai bawah, kita stay semua sekali yang original. Tak ada masalah apa semua clear punya. Okey. So kita sekarang tengok untuk buka belakang, tengok sekejap. Buka belakang. Okey, kita tengok untuk belakang kita macam mana.
Okey. So nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang, I kasih tahu juga. Kita tengok tepi dulu, nampak tak? Ini kam tepi semua cantik-cantik ini. Belakang morek pun sama juga original nampak tak ini kam tepi. Ini sama sekali. Ini tengok tak ada kena buka ni semua sekali. Very nice ni kereta ini. Tengoklah talang semua sekali. Okey, memang cantik jun-jun. Okey, ini plastik tengok, semua ada lagi. Nampak tak plastik dia? Nampak? Okey, bawa sama sekali. Tengok langkah ni tengok. Plastik semua ada lagi. Semua ada lagi ni. Okey. Tutup balik. Okey, kita tengok. Ini pintu tepi sama sekali. Nampak tak? Tepi semua cantik juga tak ada masalah apa semua clear. Ini kan tepi sampai bawah pun sama juga original. Nampak tak? Ini cat semua yang standard original I langsung tak ada cat apa-apa. Baru masuk je ni kereta. Buka tengok semua sekali. Tengoklah papan dia semua sekali. Cantik-cantik juga. Okey, boleh nampak ni semua sekali. Tengok tepi. Okey, seat lagi sekali tengok. Cantik-cantik juga. Tak ada Okey, tutup balik. Kita nak tengok engine depan macam mana. Bagi tengok habis kereta ini. Bagi tahu kereta condition macam mana semua sekali. Buka dekat sini. Kita bawa dekat sini. Okey, tarik. Okey. Okey. Nanti I tak dulu. Okey. Okey. So yang ini kita nanti berapa cc horsepower I turun kat sini, I bagi customer tahu. Tengok atas. Tutup power semua sekali ada. Nampak ini gam tepi semua yang original. Toyota punya tulis. Nampak tak? Nampak semua sekali. Okey. Wehau, boleh nampak. Panel dia. Semua sekali. Tengok. Semua cantik-cantik original tak ada langkah, tak ada apa-apa ni Nampak tak semua sekali. Kereta engine so tengok macam ni pun okey, tak ada leaking, tak ada apa semua sekali. Cantik-cantik juga. ABS dekat sini. Nampak ABS dia. Okey. Tengok tangki dia semua sekali. Kipas semua ada jalan. Okey. So kita tengok untuk bawa. Bagi tengok. Macam leaking, tak leaking, tengok sama habis. Okey. So kita tengok sama habis. Tutup balik. Okey, kita sekarang nak pergi test ride ni kita lah. Bagi customer tahu ini kita condition macam mana. Okey, let's go. Okey, kita pakai seat belt. Okey, handbrake, masuk Okey, let's go. Kita test ride ni kita. Ada satu tahun 2005 G-Spec itu I sudah jual. Itu I jual 11,500. Sudah siap tukar nama sama Pusatkom, itu sudah keluar. Lepas tu hari ni baru dapat ini kita 2007. Ini G-Spec juga. Okay, tapi ini facelift modern lah. So sekarang I test ride lah. Bagi customer tahu kereta ini macam mana condition dia. Tengok sampai habis ini kereta video, you boleh tahu kereta condition macam mana. Ada langkah, tak ada langkah, kereta macam mana, semua bagi tahu juga ini video dalam. So nanti sampai habis belakang kita bagi tahu harga ini berapa lah. You tengok sampai habis ini video, you boleh tahu kereta condition macam mana. Okey, kita pelan-pelan. Okey, jalan. Tekan minyak, kuat sikit. Okey. Hari ini memang hujan. Pagi sama sekarang pukul 4. Sekarang okey lah. Sikit hujan, I boleh buat video sikit lah bagi tengok ini kita. Aircon very sejuk lah. Toyota kita memang aircon very sejuk. Kalau dia tak sejuk, memang sudah kurang lah. Boleh cakap kurang lah. Kurang sejuk lah. Okey, tengok. Pick up semua okey. Okey, so sini I boleh test drive pusing, bagi tahu kita macam mana ride start dia. Okey, kita jaga kita. Okey, kita pusing. Tekan minyak, tengok. Okey. Cantik tak ada masalah dia punya ride start. Okey. Kita tunggu kereta dulu, bagi dia jalan dulu, nanti kita pusing lagi sekali. Belakang pun tak ada kereta, I tengok inilah dengan sini. Okey. Kita pusing sini. Sama kita pusing metal, kita pun nak jaga motor motor. Okey. Tengah minyak. Okey. Jaga kereta. Ada tak? Tak ada. Okey, tengah minyak kuat sikit. Okey. Cantik light start, tak ada bunyi, tak ada masalah apa. Very June.
Ada lubang kita masuk. Okey, sangat fit juga. Okey, so sekarang kita jalan untuk belakang sini ya. Kita try ya. Okey. Cek di max over, robot macam mana? Oh, aircon sangat sejuk, kecil sikit. Okey. Wah, tengok jalan ini tak cantik main tempat lah. Okey lah, dia max over. Okey. Oh, bagus lagi. Tak tengah ada kena crack, grok. Apa bunyi pun tak ada lah. So, tengah macam ni, so okey. Kalau you berminat kereta ini, you boleh datang cuma saya lah. I boleh pakai test drive ni kereta. You boleh rasa lah kereta macam mana. Okey. Okey. Very good lagi. Ini untuk I test biasa sajalah. Kalau you betul minat, you datang cuma saya, I boleh bagi test drive. You boleh rasa ini kereta macam mana. Okey. So kereta ini minyak jimat. Okey, kereta ini pun selesa lah. So okey, very tak ada masalah apa. Okey, bios main kereta, siapa-siapa pakai, siapa-siapa tahu juga main. Maintenance dia pun sangat murah. Okey. So kita sekarang balik ambil outfit. I pakai tahu harga ini kita nak untuk jual berapa. Okey, nanti kita jumpa lagi. Okey, kita sudah sampai ke atas sini. I parking balik dulu. Parking dekat sini dulu. Okey. Masuk P dan brake. Okey, so sekejap I buka sipir. Okey. So kakak semua, kalau minat yang ini kereta Toyota Vios 1.5 G-Spec tahun 2007 auto modern dia. Kalau peminat boleh datang cuma saya lah. Nama Andy, alamat telefon semua dekat sini. Okey, yang ini kita harga kita nak jual set tukar nama sama Puspakom 12,500. Kalau siapa-siapa minat boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test drive ni kita. Okey, kalau minat call sama saya. See you later. Bye.